Au. Sembang Arena hari ini kita akan fast talk bersama Coach Hairul Niza, Kelab PS Ball Mastery di Kajang. Okay, Coach Hairul, boleh ceritakan sedikit latar belakang PS Ball Mastery ni? Okey, PS Ball Mastery ni pengasasnya adalah Pak Said daripada Pulau Pinang. Okey, jadi saya menuntut ilmu untuk mengembangkan PS Ball Mastery di sini, di Kajang ni, supaya pelatih-pelatih kita ataupun pemain yang ingin menguasai bola hadir dan kita akan membentuk mereka dari segi coordination ataupun technical ability technical dia orang lah. Penguasaan bola ni bermaksud dia menguasai kesemua bahagian kaki supaya dia selesa bermain di atas padang. Maksudnya kita sebagai pemain memerlukan kedua-dua belah kaki. Jadi kalau sebelah kaki saja agak sukarlah untuk dia bermain di atas padang. Ada berapa kategori PS Ball Mastery ni? Okey, untuk kategori ini kita tidak terhadkan kepada setiap youth tu. Dia dah faham apa yang kita nak sampaikan. Contoh, kita bermula daripada usia 5 tahun. Itu paling minimum yang saya pernah mengajar lah. Ada juga yang dah masuk di universiti pun saya tetap masih lagi menekankan ball mastery ni. Macam saya cakap tadi, supaya pemain saya lebih selesa dengan bola. Okay, jadi kategori ni kita tidak terhadkan. Saya tidak terhadkan siapa yang ingin belajar walaupun usia dia 5 tahun ataupun dah sekolah menengah ataupun universiti boleh belajar method ball mastery ni. Bagaimana jika anak-anak muda di luar sana ingin menyertai PS Ball Mastery ni? Okey, sekiranya ada yang berminat untuk belajar PS Ball Mastery ni, boleh hubungi saya di 018-282-5756 dan kita base untuk training di One Tiger Arena, Kajang. Anda tengah layan Sembang Arena Suara Bola. Jiwa Harimau. Okay, Coach, mengawam sikit, Coach.